dah praktis kat Gatri semua ni.
besar. Lain macam ni. Nombor 1 terus ni. Tarik lebih tu. Tarik lebih ni mulut dia. Cincin ada ya? Pun dapat juga? Itulah namanya. Okey dah. Okey. Nombor joran. Jangan plastik belum ada. Ini Mamat tukang timbang. Mat, tengok gambar. Kenapa tak nampak joran ni? Nampak? Air tambah itu dia. Jaga-jaga barisan. Dah apa tu? Entah. Drone yang lupa terbang itu. Drone. Mana nombor aku tak masuk? Drone masuk. Paling besar tu. Budi ni sama ya? Nasib baik tak boleh. Orang kita pernah dapat. Dekat 200. 199. Ada orang tendang satu, nombor 5 tu dah senyum. Tak ada, ini dapat yang tenang nombor 4 je. Mat. Tak ada dah. 125. Tak ada dah. Datang tak ada. Kecil pun. Ha? Ni? Kecil kenapa? 106 paling kecil. 12. Yang tadi dekat. Dia. Ya, mancing ni. Tengah tunggu ikan ni. Ikan jos. Dah naik belum? Belum naik ni, tunggu ikan jos. Jangan lambat sikit. Pendek mana ada tak ada? Memang lah jangan pendek. Pendek-pendek sebab pendek tau. Aduh. Apa? Abang kawasan tau mancing. Abang kawasan mancing? Okey tau. Sikit. Sikit-sikit lah sikit. Tak dapat. Jalan. Janda tak ada. Janda tak ada. Nak cari ikan yang janda. Ais, cepat ais. Besar. Mana? Tak ada pun. Dah tadi. Dah ada ranking lah tu. Ikan kecil pun bang.
Kakak. Bawa dia tu suaya ya. Ya. Dapat tak ikan? Tak ada apa. Tak dapat. Tendang 115 banyak 115. Kita dah baca. Kalau kayu kita bila. Wah, ini apa nomor 13? Nomor 13. Ikan aku dah kena tendang. Oh, ini. Tadi ada 25 26 tadi. Dah kena tendang ah. Alamak. Bang. Okey, harap bersabar kerana okey, saya masih lagi menanti kertas keputusan Ikan beratnya 144,8. Ah, ini nak. Berapa gram? 4.6. 22 gram. okey, kita ada pemenang yang seterusnya. Ada dapat. Ada. Kalau Okey, nomor ni 1300. 1300. Nombor cabutan ketua yang seterusnya 1300. 1300. 15 tu sekarang kantong 5,000. Boleh. Okey, tinggal pemenang 1300. Dan seterusnya 1352. 1352. Saya ulangi lagi 135. Okey, dan seterusnya 1075. Okey, 1295. Ada dan seterusnya nomor 1269. Tempat ketiga 1269, iaitu saudara Geng Kari. Ni Geng Kari ni 1269. 1269 Geng Kari, tempat ketiga. Okey, Geng Kari ada. Bukan sembang kari ni Okey, seterusnya tempat kedua Tempat kedua 1327. Dengan beratnya 500,0 gram. Tempat kedua 1327 Kari. Dia sebut kari je kat sini Geng kari lagi, geng kari. 1327 dengan berat 500,0 gram. Kari saja. Itu dengan berat 640,5 gram.
Pemenangnya adalah 1294 Linda. Linda 1294. Pemenang haruan. Ini bukan Linda ni. Anak Linda ni. Maknya masuk lambat ni. 0.0 gram. 1128 rezeki saya. Siapa ni? Rezeki saya. 1128 rezeki saya. Okey, kita dah ada pemenang. Okey, seterusnya dengan berat 329.2 gram. Pemegang nomor 1295 Hamzah. 1295 Hamzah. Okey, tempat kedua Keli dengan beratnya 332.3 gram. Pemegang nomor 1284 Hadi. Cik Hadi Okey, tempat pertama Keli. Tempat pertama dengan 346.7 gram. Pemegang nomor 1217. Saudara Agus. Agus 1217. Hantar Agus. Agus. Satu 1063. Nombor 5 hold dulu abang. Bagi pilihan. Okey, ini dia yang dinantikan Tempat kelima membawa pulang wang tunai RM5,000. Bagi kendian last. Tepuk sikit, tepuk sikit. Okey, dia mengenangi RM5,000 dengan berat ikan 170.3 gram. Itu dia. 1208. 1208 berhantu. Terakhir Bang. Abang Ibrahim tahniah kena memenangi wang tunai RM5,000. Okey, seterusnya tempat ke-6 berat ikan 166.3 gram. Okey, seterusnya tempat ke-15. Tempat ke-15 dengan berat ikan 148.5 gram. Pemenangnya adalah 1005 AD. Memenangnya adalah wang tunai RM1,000. Tahniah saudara Edi. 1,500. Itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Haris yang sudi menyampaikan hadiah. Masuk kembali. Okey, nomor yang akan saya sebutkan ni akan membawa pulang wang tunai RM1,000. Nomor yang saya sebutkan ini akan membawa wang tunai RM1,000 dengan berat ikan 133.1 gram. 1395. Abi 1395. Tanya ucapkan anda membawa pulang wang tunai RM1,000. Dengan itu tamat tamat pengajian hadiah Puyu. Dapat rezeki anda pada hari ini, InsyaAllah akan datang Era. Okey, cabut ketua 1090 1268. Okey, seterusnya 1017. 1017. Lagak tak lah.